Terima kasih Dr. Intan kerana telah berjaya dan juga menjalani ialah kita punya projek CBL ni bersama dengan pelajar-pelajar untuk khusus perkembangan kanak-kanak Betul. perkembangan Khusus pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh dan kembang. Okey. Macam kita je kembang. Okey. Boleh tahu tak berapa orang total student? Total 56. Oh, 56. Okay. 56 ke? Sekejap, 25 tambah 28. Yalah, 25 tambah 28, 53 sorry. Okey lah, sebab dalam respon hari tu pun dah dapat 50 lebih. So okey lah, ada seorang dua tu biasalah kan yang kita akan miss. Okey, just nak tahu ada 5 perkara. Okey, pertama, boleh tak doktor ceritakan sejauh mana pendekatan CBL ni praktikal digunakan untuk khusus doktor? Okey, pertamanya bila cakap tentang practicality ni, bila ini kali pertama, saya pun belajarlah along the way. Maksudnya bila kita terangkai daripada minggu pertama, by right sebenarnya kalau ikutkan perancangan awal macam nak selesaikan bahagian nota-nota kuliah dahulu. Tapi on practicality, realitinya benda tu tak terlaksana begitulah. On paper lah asalnya sebab kita pun ada, saya sendiri ada kekangan, maksudnya untuk nak every week tu untuk bertemu dengan pelajar secara bersemuka, memandangkan pelajar ni adalah pelajar semester pertama. Jadi memang bukan setakat maksudnya nota kuliah tu penting, tapi memang dari segi tak ada familiarity untuk nak bangunkan RPA. Jadi banyak yang along the way tu kita tak boleh nak fokus nota kuliah semata-mata untuk 4 minggu yang pertama tu. Jadi saya ambil pendekatan untuk very maksudnya fleksi lah. Dari segi practicality tu saya rasa macam CBL ni tidaklah terlalu terikat. Maksudnya on paper kita kata 4 minggu yang pertama tu untuk buat nota, untuk settlekan nota, tapi by right benda tu tak sebegitu, tapi still apa yang dirancang maksudnya melibatkan 5 fasa yang kita dah plan tu boleh dilaksanakan lah. 5 cabaran? Kita buat 5 cabaran juga ke? Berapa cabaran? 5 cabaran. Okey. Jadi sepanjang doktor buat tu, mana yang aspek ataupun bahagian yang doktor rasa paling mudah untuk dilaksanakan? Kita ada 3 fasa kan? Ingat lagi tak? Engage, investigate dengan act. Jadi fasa mana yang doktor rasa paling mudah dilaksanakan? Basically yang last lah, yang act tu. Sebabnya? Bila pelajar maksudnya kita dah start dengan ada big idea bila kita dah brainstorm kan, sebab macam tadilah back balik bila semester pertama, lepas tu CBL ni benda yang baru pada pelajar. Jadi nak prompt untuk dapatkan kata apa nak menyelesaikan sesuatu isu tu, kita nak prompt pelajar kan. Lepas tu itu pun ambil masa. Lepas tu dari segi untuk yang investigate tu pun masih lagi ideanya kurang. Maksudnya untuk kita nak lepaskan kan. Jadi bahagian action tu bila dia dah ada cukup maksudnya kita dah ada brainstorming, lepas tu dah ada discussion dalam group, bila maksudnya along the way tu ada benda yang rupanya mereka tak faham. So bila dah bincang, macam mana nak buat? So dia tanya balik kat kita, betul tak apa yang dia faham, kita pun betulkan balik. Ada yang kita kena minta untuk amend present. Jadi fasa action tu rasanya itu yang act tu yang paling berkesan kot saya rasa. Paling mudah doktor sebab mereka dah faham konsep, dah tahu konten ilmu semua tu kan pada awal-awal tu kan. Jadi dia just execute je apa yang dia dah buat kan. Betul, dia demonstrate balik je apa yang dia dah dapat, dia dah faham, dia dah bincang macam tu. Jadi maksud kat sini yang paling susah adalah pada fasa yang awal-awal tu lah ya, engage. Engage tu yang saya rasa mencabar sikit lah dari segi knowledge, dari segi pengalaman dia sebabnya pelajar saya ni untuk subjek ni pada awalnya lebih ramai sebabnya melibatkan pelajar yang daripada diploma pendidikan kanak-kanak. Tapi dia dapat exemption, maksudnya untuk apa? Transfer credit. Okey, dia tak boleh ambil lagi sekali lah. Jadi kita macam mula-mula kita dah ada group, kita macam latakan saya bagi dia punya limitation dia adalah setiap group ada seorang. Sebab diploma awal kanak-kanak pun tak adalah terlalu ramai, tapi ada seorang untuk setiap group. Jadi masa tu diorang rasa macam gagah sikit lah nak buat. Tapi bila diorang semua dah
dalam minggu ketiga kot rasanya macam tu, dalam minggu keempat tu diorang kena rombak balik sebab pelajar yang maksudnya ada diploma di pendidikan kanak-kanak ni yang dapat transfer kredit dah tak boleh duduk dalam grup. So dia macam dah start penting sikit macam mana ni macam tu. Nampak sangat berharap dekat budak diploma. Diorang tapi by right sebenarnya diorang yang underestimate diri sendiri. Tapi sebenarnya diorang boleh je buat kata untuk subjek ni sebab dia pun kita bukanlah maksudnya structure program kita pun susunan subjek ni memang untuk SEM 1 kan. Cuma kebergantungan pada peringkat awal tu. Diorang dah ada idea apa semua. Lepas tu kita pun pula bila diorang present tu ada yang kita minta untuk ubah sikit dan sebagainya. Situlah dia punya cabaran dia tu dah start bermula lah. Okay. Jadi bagaimana doktor melalui setiap fasa tu? Dari fasa engage, investigate dengan act dalam pengajaran subjek tu? Okay, basically bila kita bagi untuk fasa yang pertama tu kita bagi isu kan. Apa cabaran untuk nak menyediakan aktiviti untuk tadika. So dia tak nampak maksudnya apa cabaran sebenarnya untuk nak ukur perkembangan kanak-kanak sebab basically diorang tak ada engagement lagi dengan dekat real life lah maksud dekat tadika kan. Jadi ideallynya kita kongsikan maksudnya dari segi pengalaman expert yang ada expert tu kan. Jadi peranan expert tu berlaku dekat waktu awal-awal lah. Betul, seawal mid-sem tu kita dah jemput. Masa tu terpaksalah berkorban waktu sikit kan. Tapi sebab nak kumpulkan semua dan saya kumpulkan pada waktu malam. So saya jemput juga grup yang bukan dalam saya punya maksudnya subjek yang saya mengajar ni ada 3 grup. So 2 daripadanya adalah saya mengajar, 1 lagi lecturer lain. So saya jemput je semua. Tak apalah maksudnya semua kekangan dia adalah penyampaian tu dalam bahasa Inggeris. Sebabnya grup yang lagi satu tu dia ada international student. Okay. Sebab kat seorang je kan. Jadi kita dalam penyampaian dalam kelas kita boleh campur lah walaupun slide dalam bahasa Inggeris lah. Saya sediakan slide bahasa Inggeris sebab tim seorang lagi tu memang dia ada international kan. So kita fikir tak apalah kita buat slide bahasa Inggeris. Cuma grup saya ni bila kita dah terbiasa dalam kelas kita boleh explain dalam bahasa Melayu. Tapi bila dengan expert sepenuhnya lah dia guna bahasa Inggeris sebab ada jemputan kan maksudnya daripada grup yang lagi satu tu. Walaupun ada sesi sharing still diorang ada engagement lah, ada Q&A, diorang bertanyakan berkaitan dengan pengalaman juga kan walaupun tak dapat nak ke tadika secara direct tapi expert ni pengalaman dia dah banyak so dia cerita tentang macam mana sebenarnya pertumbuhan perkembangan kanak-kanak di tadika what you need to expect. Lepas tu dia sharing juga tentang teori sebab dalam ada rakam tak sesi tu? Ada. Okey, tu bagus satu dia simpan tu. Kan boleh recycle. Untuk next class. Sebab teori tu basically diorang akan jumpa di hujung-hujung sikit. Masa-masa tu kan masih lagi dalam minggu ke-7 kan. Jadi dah ada pendedahan awal lah maksudnya macam mana sebenarnya teori tu dipraktikkan. Practicality lah maksudnya in reality apa macam mana sebenarnya teori tu diguna pakai oleh guru-guru ataupun di tadika macam tu. Dan dia dekat fasa investigate tu Dr. Intan buat apa? Bagi diorang buat apa? Untuk fasa investigate ni saya ada bagi juga rancangan maksudnya dari segi video jugalah untuk diorang nampak kan. Kita tengok dari segi keseluruhan apa yang sebenarnya dia nampak dari segi perkembangan kanak-kanak untuk especially untuk 4-6 lah sebab kita fokus tak nak terlalu mencapai sangat kalau fokus juga dekat taska nanti budak pun confused kan apa yang dia nak fokus. Diorang ni ada pergi ke taska memang tak ada langsung lah kiranya? Untuk subjek lain memang dia ada sebab dia memang pergi ke NCDRC. Kalau yang khusus ni? Khusus ni directly tak ada tapi diorang ada kena buat pencarian juga sama ada dengan parents ataupun dengan cikgu apa keperluan untuk perkembangan kanak-kanak tadika ni. Okey, maknanya diorang collect data daripada sendiri je lah, maknanya diorang cari sendirilah dari guru dengan ibu bapa Betul. And then pada fasa X tu doktor bagi diorang kebebasan untuk buat produk ke, buat RPH ke, buat apa? Cabaran dia kita limitkan, diorang bangunkan diorang plan aktiviti.
Tapi dalam aktiviti tersebut ada domain perkembangan yang kita, maksudnya diorang buat cabutan lah supaya tak redundant setiap group. Lepas tu diorang kena bangunkan bahan pengajaran yang bersesuaian dengan aktiviti dan juga perkembangan yang dah dipilih tu, maksudnya yang dah dicabut tadi tu lah. So kat situ lah menguji juga sebab satu, kita dah minta kan macam yang Dr. Laidi dah bagi senarai bahan yang boleh kita supply untuk belajar kan. Yang keduanya adalah so far lah. So kita nak belajar ni kita faham kan dari segi keuangan ada limitation kan. Jadi itu pun membantu sebenarnya bila diorang diberikan ada certain barang yang memang diorang boleh guna diorang memang maximize lah benda tu, fully utilize lah dari segi bahan-bahan yang diberikan tu. Lepas tu dari segi diorang kena, satu lagi cabaran adalah diorang kena tunjuk dulu draft. Sebab saya bukanlah minta, maksudnya diorang plan, okay buat terus tak. Tapi kena ada tunjuk dulu dari segi satu draft RPA, yang kedua dari segi bahan yang nak dibangunkan. Sebab satu lagi kita faham kekangannya sebab masih lagi di semester 1. So dia macam bela tu banyak lagi lah nak bangunkan macam mana RPA tak sesuai, format RPA pun tak tahu. So banyak kita kena bantu lagi dari segi tu. Lepas tu teori tadi. Sebab behind that mesti ada teori yang menyokong perkembangan yang dah dicabut tadi tu. Jadi lalu pakai teori apa kalau dekat sana? Kalau yang anda tinggalkan? Perkembangan ada banyak sebab contohnya kalau contoh perkembangan bahasa kita boleh guna Chomsky. Sebab kalau dekat fakulti kami ni selalu pakai yang Piaget. Itu kalau kognitif sebab dia orang kita nak dia teori perkembangan tu maksudnya ada 6 jenis perkembangan ni dia berbeza-beza. So nanti bila dia orang present bolehlah yang lain pun belajar juga walaupun dia ikut terus secara teoretikal lah. Kognitif, bahasa. Macam nak belajar juga ni. Apa dia? Fizikal. Setiap bahagian tu memang ada satu teori ke ataupun dia macam banyak lagi teori bawah ni? Dia ada beberapa cabang. Tak semestinya contoh lah kalau kognitif kita ada yang constructivism mungkin boleh ambil juga Vygotsky. So dia depends kepada dia punya aktiviti. So kat situlah cabarannya bila ada lagi yang masih confused, contohnya teori ke model. Contoh macam kami model Montessori tu satu pendekatan, approach je. Ya kan banyak tadi kata monsters. Jadi adalah yang tiba-tiba gunakan teori Montessori. Celah mana ni kan. So kita nampaklah kefahaman pelajar tu masih lagi tengah berkembang. So ada yang salah faham. So kat situ lah kita kena bantu sebagai facilitator lah. Sama ada diorang dalam track yang betul ke ataupun diorang masih lagi confused. Okay. Jadi dengan kerangka yang kita dah propose yang Dr. Wengkil hari tu, terasa adakah dia dapat membantu ataupun menyukarkan lagi perancangan doktor dalam pengajaran tu? Okay. So far saya rasa kekangan maksudnya dari segi penambahbaikan lah. Mungkin ini adalah kali pertama saya pun melaksanakan CBL. Penambahbaikan nanti soalan dia. Jadi nak tahu dia dapat membantu ataupun menyukarkan tak pengajaran doktor? Okay, jujurnya sebelum ni saya pun tak adalah guna apa-apa pendekatan. Betul. Jadi bila CBL ni satu benda yang baru tapi menarik bagi saya dan juga dia very, kita kata apa macam berstruktur lah. So kita tahu kita ada fasa untuk contohnya dekat act apa yang kita kena buat. Dekat investigate kita dah apa yang kita buat dan sangat membantu bila Laili and team dah bantu kita maksudnya untuk kita bentang dulu. So kita tahulah benda yang kita nak buat ni benda yang dah align. So ada benda yang mungkin kita kena tambah baik daripada komen-komen feedback daripada bengkel sebelum ni. Lepas tu dari segi penerimaan pelajar lah. Bila pelajar yang baru ni dia macam follow je kan. Dia pun dia pun teruja juga nak tahu apa benda sebenarnya CBL ni. Walaupun kita dah terang daripada minggu pertama, minggu kedua kita terang lagi. Dia tak praktik. Kita ingatkan lagi ada fasa ni, minggu ni apa nak settle. Benda tu bagus lah bagi saya sebab dia very kita dah berstruktur dan kita plan very well sebelum kita mula kelas. Ni untuk CLO untuk kursus ni 3 jam kan? Betul, 3 jam. CLO berapa yang diukur? Ini untuk CLO 2, CLO 3, CLO 4.
Oh, dah ada 4 CLO Maknanya more pada yang hands on tu ni lah Untuk P dengan A. B dengan A. Okay. Alright. Jadi dari segi masa dan beban kerja, seperti yang kita tahulah kan, Dr. Intan pun TP Timbalan Pengarah juga di NCDRC, kita tengok kegiatan kerja semua tu. Bagaimana pendekatan ini dapat mempengaruhi pengalaman mengajar doktor? Okay. Sebenarnya jujur saya kata benda ni sangat membantu sebab bear in mind kita pun tahu fasa ni apa sepatutnya settle. Fasa ni apa sepatutnya dan kita dah bagi by week. Jadi bila kita, maksudnya saya tak dapat bersemuka pun, maksudnya di dalam kelas, kita still lagi ada discussion dalam WhatsApp tu sebab pelajar pun ada the same thing dalam kepala dia. Maksudnya okay, week ni sepatutnya dah settle dah fasa 1. So dia tahu okay, ni apa yang kena buat. Walaupun contohnya lah, saya tak masuk dalam kelas secara bersemuka tapi pembelajaran still boleh berlaku yang mana kita share video yang boleh pelajar dapatkan maklumat selain daripada nota kuliah ataupun yang kita dah recordkan video pengajaran, dan juga dari segi pelaksanaan tu maksudnya ada juga jemputan daripada expert tu pun sangat membantu. Maksudnya dapat maksudnya side daripada orang, maksudnya third parties lah. Maknanya taklah fully kita fokus ke masa kita banyak dekat dalam kelas tu sajalah kan. Dia flexible lah. Okay. Betul. Jadi tapi dalam banyak-banyak sepanjang 14 minggu tu, dekat bahagian mana yang memerlukan lebih lah orang kata attention daripada doktor dari segi masa dan tenaga? Saya rasa fasa yang masa nak kalau ikut 3 tu kan, rangka CBL tu, dekat engage tu masih dia nak dapatkan idea. Okay, kita bincang, lepas tu kita dah bagi tahu apa dia punya cabaran dia. So bila dia tak buat lagi, dia tak nampak the whole benda sebenarnya. So masa dekat investigate tu agak mencabar sebab dia dah start nak buat. Dia dah ada maksudnya apa aktiviti yang nak kena buat, apa resources yang dia nak kena sediakan, dia macam dah kena analyse. Oh, dia nak buat macam RPA ni, BBM ni kena sesuaikan dengan perkembangan ni, bahan ni apa yang dia nak kena bangunkan. Saya pun bagi juga guide lah untuk dia bangunkan aktiviti tu. Saya tak nak benda yang macam ni, dia mesti dalam bentuk satu kit. So kat situ pun cabaran juga untuk pelajar macam mana dia nak make it benda tu tak berterabur lah. Dia nak cerita tentang anggota badan. So macam mana dia nak jadikan dalam satu box ke, macam tu. Jadi fasa dekat yang ni yang memerlukan attention doktor adalah dari aspek mereka macam selalu kacau malam ke untuk tanya assignment ke, ada tak situasi sebegitu? Oh, okay. Dari segi do and don'ts lah, saya pun selalu terangkan lah pelajar daripada awal minggu pertama pun, kita boleh discuss during maksudnya office hour. Tak kisah maksudnya di luar waktu kelas, andai kata especially kalau saya tak berjumpa dengan pelajar secara bersemuka dekat kelas, so saya open je discussion. Tapi kita kena ada border lah, maksudnya kena ada, maksudnya janganlah sampai boleh buat malam dan sebagainya. Dan peranan ketua jugalah. Kadang pelajar ni dia sebenarnya nak tanya tapi tak nak tanya dalam grup. Jadi akan ada yang kita dah memang assign apa persoalan yang mungkin melibatkan satu kelas. Yang bukan seorang ataupun individu ataupun kumpulan tu saja nak tanya. Tapi dia tak tanya dalam grup. Jadi dia pindah tepi. Okey. Yang tu selalunya fasa-fasa bertanya ataupun mohon rujukan ni kat fasa yang mana? Fasa 2. Fasa investigate tu lah. Maknanya dia nak cross check lah sama ada yang dia buat tu betul. Betul. Ada yang kita dah bagi feedback dalam kelas, maksudnya okay you kena betulkan macam ni, you tambah baik sikit sini. Lepas tu dia nak tanya lagi, maksudnya bila dia dah buat penambahbaikan tu, kita tak sempat nak jumpa kan. Jadi itulah yang banyak maksudnya conversation dalam WhatsApp lah. Okey. Jadi adakah pendekatan ini, doktor dah mengajar berapa tahun? Berapa tahun ni? Masuk sini 2014. Lebih kurang 10 lah. Lebih kurang 10 lah kita kata. 11. 2016, 2026, 10 tahun kan. Lebih kurang lah. Okay. Jadi macam mana dia pendekatan ini dapat meningkatkan keyakinan doktor sebagai pengajar ke, fasilitator ke, mentor ke, macam mana? Okay.
secara umum, secara keseluruhannya, dia pun meningkatkan saya punya keyakinan, maksudnya dari segi teaching and learning lah, proses pengajaran kepada pelajar. Especially saya pun, maksudnya ini semester pertama juga yang saya mengajar degree. Walaupun sebelum ni adalah diploma. Jadi agak beza tak? Ke sama je rasa? Ada beza tapi tak terlalu besar sangat kot, sebab saya punya ni masih lagi pelajar SEM 1. Ke anak-anak kan itu masih ada lah. Sebab diploma ni dia memang very, kita kata pengen budak lepas sekolah kan, dia lain sikit. Dia manja, dia lain. Kalau macam degree ni dia rasa dia dah besar sikit masuk U kan. Jadi itu pun satu benda juga yang saya dapat, dan bila buat CBL ni pun along the way tu saya rasa best, sebab saya explore benda yang baru dengan pelajar semester 1 yang saya rasa fresh lagi, dan dari segi kerjasama lah bersyukur tu sebab diterima lah, maksudnya untuk dipilih untuk terlibat sebagai perintis ni kan. Alhamdulillah, seronok bila dengar orang kata seronok dipilih. Sebab orang kata kita takut juga kan tak tercapai apa yang dihasratkan tu. Tapi bila ada guideline, maksudnya tak adalah bagi tahu sekali je terus kita buat sendiri, tapi ada bengkel pula nak bagi feedback kat kita. So benda tu membantulah keyakinan saya sendiri untuk melaksanakan CBL yang masih yang memang baru pada saya untuk dilaksanakan. Okey, macam doktor tadi adalah aspek keyakinan doktor dalam aspek proses mengajar tu lah. Doktor memang bidang pendidikan ya? Betul. Okey, so memang pernah test tak kiranya pendekatan-pendekatan lain dalam pengajaran, atau ini first time lah memang ikut-ikut betul-betul proses. Macam kan kita banyak kan problem based learning lah, cooperative learning, yang dia pun ada step-step gitu kan. Jadi adakah ini kali pertama ataupun doktor pernah buat yang lain ke? Secara structured ni ini kali pertama lah. Okey. Jadi apakah pengalaman doktor yang paling bermakna yang doktor ingat sepanjang doktor melaksanakan CBL ni? Pengalaman dia bila kita tengok balik masa fasa akhir, bila pelajar ni tunjuk dia punya portfolio dari segi showcase apa yang dia dah buat along the process. Sebabnya contoh masa fasa membangunkan bahan, saya tak nampak dia punya behind the scene, macam mana prosesnya kan. Ada minggu yang memang kita tak berjumpa secara bersemuka, tapi kita tahu setiap pelajar tu ada progress dia. Dan rupanya bila diorang share tu ada refleksi, ada pelajar yang buat refleksi, diorang pun sebenarnya pada asalnya sama juga macam saya. Maksudnya ada excitement, tapi dalam masa yang sama ada juga kerisauan sebab ada perubahan juga kan bila kita dah bagi feedback, kita minta untuk amend. Lepas tu dalam masa yang sama diorang pun bagi feedback yang bestnya bila diorang cakap diorang ingat mengajar maksudnya simple. Mengajar tu sangat simple. Diorang tak expect maksudnya nak buat RPA. Okey lah, sebab ni yang saya kata tadi lah SEM 1 kan. Diorang tak tahu kata nak bangunkan RPA tu pun dia ada teknik ataupun cara dia. Dan bila tentang teori pun diorang ingat simple je mengajar. Rupanya ada teori behind that. Dan betapa pentingnya maksudnya dari segi perkembangan ni nak kena faham, bukan simply you boleh bangunkan je RPA kalau you tak faham perkembangan pertumbuhan kanak-kanak pada usia tersebut. So bila kita kata kita buat CBL ni, diorang tak faham lagi sebenarnya apa cabaran sebenarnya. Rupanya along the process tu baru diorang faham, oh dah lah mula diorang faham macam ni. Lepas tu bila kita minta betulkan, oh rupanya tak betul, sikit kena betulkan. Jadi benda-benda tu kita pun rasa best lah, bukan kita shock sendiri yang kita ni aku buat CBL, tapi bila pelajar bagi feedback tu, refleksi diorang. So kita nampak apa perbezaan daripada awal sampai akhir semester tu, sebab dia punya presentation tu pada minggu ke-14. 13-14. Jadi kita nampak lah, dah banyak lah benda yang kita rasa pelajar dah belajar lah daripada proses CBL ni untuk subjek ni. Macam mana bila doktor nampak diorang boleh buat refleksi, boleh buat macam bagi pendapat semua tu kan. So interaksi doktor dengan pelajar-pelajar ni macam mana? Ada yang diorang bagi feedback tu masa saya buat kelas yang terakhir kan, minggu ke-14 tu kita tanya, minta wakil lah at least daripada setiap kumpulan. Ada yang memang dalam showcase tu dia dah masukkan, dia bagi dia punya
pengalaman lah sepanjang dia buat CBL ni untuk sebab memang semua assignment dalam CBL tu kan fasa 5 tu, 5 fasa tu. Jadi ada yang kita tanya direct, ada yang diorang memang bagi tanpa kita minta lah macam tu. Okey. Jadi hasil daripada tugasan tu diorang kena hasilkan apa? Report? Betul. Dia punya portfolio, maksudnya dalam portfolio tu ada yang saya minta untuk buat RPA. Kemudian diorang ada present, daripada RPA tu kena buat simulasi lah pengajaran menggunakan BBM yang dibangunkan. Lepas tu diorang recordkan lah the whole process tu daripada awal, maksudnya gambar-gambar, video yang diorang buat perbincangan ke dalam kelas, even saya bagi feedback dalam kelas. Nice. Lepas tu dengan satu lagi mind map untuk teori. Bila saya nak melatakan maksudnya kenapa gunakan teori ini untuk RPA ataupun perkembangan yang dah dicabut, dah dipilih tu, dia orang kena sesuaikan. Masa tu lah kita nampak Allah punya tak faham teori ni macam tu. Teori memang susah, kita sampai PhD ni pun teori tu salah saja kan. Tapi okey lah biar didedahkan dari awal kan. Okey, jadi semua benda tu Dr. Intan dah semak ke, dah ada markah lah? Dah tahulah mana yang terbaik apa semua tu Dah. Okay. So far okey lah dia punya grade tu. So far okey, ada saya rasa bell shape kot. Sebab tak buat lagi punya report tu kan. Okay. Tapi adalah yang dapat B plus kot, paling rendah rasanya. Adakah disebabkan oleh yang assignment yang last tu ke ataupun sebab dia orang ada test lain sebelum tu? Yang macam boleh menjatuhkan markah dia orang tu. Kalau yang untuk projek ni saja markah dia orang macam mana? Untuk projek sebab dia orang memang semua dalam in group. Kan dia orang ni CLO3, CLO4 kan. So tak ada masalah untuk dari segi carry marks untuk CLO3, CLO4. Cuma dia orang ada juga CLO1 untuk quiz. Iaitu mungkin lah kan boost sikit lah. Memainkan peranan jugalah. Lepas tu satu lagi memang of course lah exam lah. Sebab exam ni ada subjektif dengan objektif. So bahagian objektif kebanyakannya tak adalah kata semua boleh score. Tapi half memang okey. Dekat bahagian subjektif tu dia membawang sikit. Membawa. Okey, jadi so secara keseluruhannya kan, sebenarnya doktor dah buat ni, apa cabaran utama yang doktor rasa lah waktu melakukan projek CBL ni dengan student ni? Okey, pada pandangan saya lah, benda yang paling mencabar adalah dari segi kefahaman pelajar berkaitan dengan keseluruhan CBL. Walaupun seawal minggu pertama tu kita dah terangkan, lepas tu kita terangkan juga lagi, cuma dia tak ingat, maksudnya you dah masuk fasa ni, sepatutnya you dah start ni. Kita kena sentiasa ingatkan sebab dia macam, sebab dia tak faham betul, jadi sentiasa kita kena ingatkan. Dan juga dari segi cabarannya tu sebab contoh macam tadi saya kata, dia orang tak faham lagi RPA tu format macam mana, nak buat macam mana, nak BBM, dia ingat simple je, apa-apa pun boleh jadi BBM. So cabaran keseluruhan fasa tu lah dia tak faham penuh. Ada cabaran untuk doktor adalah untuk memahamkan mereka untuk memahami setiap fasa tu macam tu Ya, betul. Okay. Jadi apa cadangan penambahbaikan yang doktor nak buat lah for the next class nanti? Saya nampak mungkin sebabnya penerangan tu adalah berlaku secara verbal. Maksudnya kita tunjuk slide yang saya dah bentangkan dalam bengkel dengan Dr. Laili dengan lain-lain tu. Jadi benda tu tak secara tak dalam bentuk carta ahli ke macam tu pun. Sebab dia nampak okey minggu ni. Tapi dia tak nampak keseluruhan. Contoh saya kata buat mind map teori, dia tak nampak okey sepatutnya kita dah lalu fasa penerangan berkaitan dengan teori. Walaupun kita dah cakap okey kenapa kita belajar ni, kita tarik sikit ke depan sebab nanti you nak kena buat mind map untuk teori ni sebab you dah faham lah tentang RPA. So dekat situ dia kena buat dalam bentuk yang lebih visual lah kot saya rasa, fasa-fasa tu kan, supaya dia nampak ni dia punya outcome untuk ni, next apa. Okay, jadi secara akhirnya ataupun soalan akhir lah ya, jadi pendekatan ni sesuai tak kalau doktor rasa untuk diperluaskan kepada pensyarah dan juga kursus-kursus lain kat opsi ni?
Saya rasa tak ada masalah pun untuk diperluaskan. Cuma sekali lagi dari segi itulah bila kita nak melaksanakan, mungkin macam saya sendiri pengalaman bila kita nak melaksanakan untuk kali pertama tu dia ambil masa sebabnya kita rasa macam on paper tu okay, tapi bila practicality tu macam kita kena be fleksi lah. So kalau kita boleh fleksibel, kita pun sebab yelah walaupun kita kata pengalaman lah kot mengajar, walaupun itu subjek pertama, itu maksudnya pelajar degree apa semua, kita masih lagi by right proses teaching and learning ni dia boleh fleksibel. Kalau kita terlalu fokus maksudnya apa yang kita buat macam tu lah kena buat, itu kita mungkin akan stres lah. Tapi sebab dia bersifat fleksi, so kita senang sikit kita nak susun dan boleh dilaksanakan lah, saya rasa tak ada masalah pun pensyarah lain. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas input-input yang diberikan dan terima kasih juga atas komitmen dan insyaAllah lepas ni kita akan proceed untuk buat modul tu lah. Okey, jadi nanti modul tu nanti saya cuma nak dapatkan maklumat dari segi sinopsis dia punya macam mana Doktor plan untuk setiap fasa and then hasil dia. So nanti kita boleh letak dalam penerbitan kita untuk the next ni lah. Okey, dan nanti saya akan bagi dekat doktor satu survey yang doktor kena jawab lah. Kat situ ada tentang benda yang kita dah bincangkan ni, cuma dari segi survey soal sedikit je lah tapi tak banyak sikit je. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak and all the best lah. Lepas ni nak kena melayan orang pula kan. InsyaAllah. Terima kasih juga.